Jika kita bercanda, adakah itu hanya kita berdua? Biasa lah. Dah lama tak soundcheck. Okey je. Cuma mestilah ada technical benda pun live kan. Jadi itu kita dah bear in mind lah. Tak ada terkejut kan. Apa dia? So kita dah belajar dari pengalaman. So benda ni biasa lumrah. Cuma kita hadis aku rasa dia tu dah tak lama. Dia dah macam dia dah jumpa dunia lain. Mana nak cakap? Dia pandai sini dia. Dah besar, anak pun dah satu. Dia call time, aku bagi tahu call time pukul 12. 11 soundcheck pukul 12. Dia sampai pukul 2 Mat. Dia cakap 2. Dia tak cakap belas. 12. Saya tak dengar belas. Sebab suara dia tak ada. Salahnya dia bukan telefon, dia mesej. Bacalah. Oh, ada tulis? Ada. Dia ada tulis Satu tu tak nampak. Kan? Call time 11. Itu bukan dinding tu. Itu Soundcheck 12 sampai 2. Palang. Itu bukan bawi palang. tu. Itu bukan palang. Dekat palang. Bukan palang. Bukan, dia memang satu. Memang satu, dua. Bukan palang. Bukan dia. Inilah kerja saya part time kalau tak main muzik. Saya menjadi model stiker kereta. tu benda tu dia sebelum tahun 2027. Selepas 2025. Tapi aku nak bagi teka-teki lah untuk pembukaan tahun ni. Boleh? Boleh eh? Boleh. Plan B ni, tadi tak Tadi tak jadi. Asap kalau kita tiup kenapa dia ke atas? Macam mana? Asap kalau kita tiup kenapa dia ke atas? Nak tahu jawapan dia? Jawapan dia sebab kalau dia ke bawah kita panggil dia as down. Gen Z yo. Jangan menjadi ekor, jadilah kepala. Sebab kepala selalu memimpin dan membimbing. Kerana ekor selalu mengikut je daripada belakang. Tu ayat dia. Itulah ayat daripada Eko ZRA. Kata akhir tengok kawan-kawan semua makin menjelang umur, tengok masing-masing dah dulu hitam. Sekarang atas dah putih-putih semua kan. Nak mengharap ke hitam balik tak boleh kan. Cuma harap semua sihat-sihat. Semua sihat-sihat. Macam Syawal, dia makin sihat, semua sihat-sihat lah. Dari segi kesihatan. Mungkin tahun depan kita boleh jalankan running kita mungkin. Kita punya running, kita punya dah boleh style sihat lah. Jalan. Kita buat Strava ke, main gym ke. Aku Grafa ke? Grafa lebih enak. Grafa lebih enak daripada Strava tu. Grafa lebih enak. Betul juga tu. Tak jadi lah. Jom pergi Grafa. Yang tak sampai pegang bahu pun tak apa. 2025 kita berjaya mengadakan konsert. Lepas tu semua tahun. And then kita berjaya dengan suksesnya. So dengan harapan untuk next year 2026 akan jadi lebih baik daripada tahun. Amin. So, Amin. Sekali kali. Semoga 2026 mendewasakan kita. Yang mana yang buruk tu kita tinggalkan. Amin. InsyaAllah depannya lebih baik lah. Amin. Kita perubahan ini seterusnya. Panjang jam 2026. Harapnya semua di tahun depan bertambah baik. Amin. Dari segi rezekinya, kesihatan tubuhnya. Amin. Kalau dari segi jodohnya. Amin. Dan kehidupannya lah insyaAllah. Amin. Baik insyaAllah. Okey, dan terima kasih juga pada semua tim yang bertugas lumus pada tahun ini. Dengan Tu, Tiara. Terima kasih. Terima kasih semua.
Dan harapannya semoga kekal lah sampai bila-bila. Alright. Jadi saya mewakili Mazrul juga, memohon maaf lah kalau ada sebarang kekurangan, kesilapan, terlebih terkurang daripada kita Mazrul sendiri. Harap semua tak ambil hati sebab kita pun dah macam family kan. So kedepannya harap semuanya akan berbeza. Wal, listener terus maju. Amin. Amin. Sweet, thank you so much. Datang dari Penang. Dan lagi nak balik. Okay. Alright. Jan. Oi, tahniah jadi bapa. Dah. Lagi? Benda dah pokok apa? Benda dah pokok. Tangan dah lenguh. Semoga Akil juga bertemu jodoh. Amin. Tolak Ken. Alright. Jangan Akil ni. Dedi. Amin. Dek, window shopping dulu dek. Window shopping dulu. Yang lama tu dilupakan. So, Okay. okay. Jangan seronok sangat. Alright. Selamat tahun baru eh. Satu, dua. Selamat tahun baru. Kurang tahu apa. Perkiraan 1 sampai 4 anda semua akan melompat. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih semuanya. Happy New Year. We love you. Terima kasih semua. Teruskan menonton. Kisah Mazrul. Selamat